Nampaknya pokok pandan yang saya tanam menggunakan air ini dah sampai ke penghujung hayatnya. Banyak juga hasil daripada daun pandan ni untuk masakan bulan puasa yang lepas. Namun selepas cuti raya ni, pokoknya dah tak sihat kawan-kawan. Banyak yang dah kering. Dan saya ambil keputusan untuk memangkas dahan-dahan yang dah mati ni dan ambil pucuknya sahaja untuk ditanam semula. Selain menanam tanpa tanah seperti ini, saya juga ada tanam di belakang rumah. Yang itu saya terus tanam ke tanah. Memang betul-betul merimbun di belakang rumah. Baiklah kawan-kawan, berbalik kepada pokok ni. Asalnya ada 3 anak pokok sebenarnya kawan-kawan. Apabila terlalu lama saya biarkan begini, pokoknya membesar. Kalau tak silap saya, tempoh menanam seperti ini dah hampir 2 tahun rasanya. Betul-betul menjadi menanam tanpa tanah, menggunakan air dan baja air sahaja. Hasil daripada pangkasan dahan-dahan yang dah mati dan yang dah tua, inilah kawan-kawan anak pokok yang bakal saya tanam semula. Masih menggunakan kaedah yang sama, menggunakan air dan besen sebagai bekas takungannya. Kawan-kawan yang tinggal di apartmen, kawasan yang sempit dan tiada tanah di persekitaran rumah boleh cuba kaedah ini. Pokok yang saya tanam ni pun dapat cahaya pagi saja. Ini bermakna kawan-kawan kaedah ni memang boleh digunakan. Walaupun hasil yang kita dapat tak seperti yang kita tanam di tanah, sekurang-kurangnya hasilnya tetap ada. Untuk kegunaan dapur di rumah, ianya memang dah lebih daripada cukup. Baiklah kawan-kawan, pada video akan datang saya akan kongsikan baja yang saya akan gunakan untuk pokok ni.